Sebab tu siapa-siapa yang ada kesempatan berkahwin, kahwin. Sebab nak dapat merit pahala besar dalam kahwin. Orang yang beribadat dalam keadaan dia dah berkahwin, nilainya lebih besar daripada orang yang tak nikah. Sebab tu siapa-siapa yang ada kesempatan berkahwin, kahwin. Sebab nak dapat merit pahala besar dalam kahwin. Bila berkahwin, agama kita sempurna. Bila tak berkahwin, agama tak sempurna. Sebab tu kata ulama, ni orang ni menikah, orang ni tak nikah lagi. Contoh, tak nikah ada masalah? Ada. Nikah ada masalah? Ada. Tapi bermasalah dalam waktu kita berstatus sebagai orang berkahwin, lebih besar pahalanya daripada kita bermasalah dalam keadaan kita tak nikah. Apa segala pun dia mesti ada risiko. Buat ibadat lebih-lebih lagi. Apa risiko dalam kita beribadat ni? Ibadat kita rosak. Lepas tu bila ibadat, risiko beribadat, ibadat rosak, lepas tu kena buat ibadat. Kena. Boleh kita kata nak mau buat ibadat, nanti ibadat rosak pula. Betul ya? Tak betul? Cuma kita kena belajar macam mana kita nak berhadapan dalam situasi risiko mai kita nak hadapi.